Wow. Kamu. Guys, semua good morning. This is day 2. Oh my god. Wait, sejuk gila. Sumpah sejuk. Kita orang punya bilik tak ada aircon. Tak ada kipas. Tapi sejuk. Sejuk sangat. Don't know what's next. Sejuk. Hujan pula. Apa? Tak dapat bergerak. Tapi yang paling kita orang ada planning. So we're gonna move to the planning lah. Let's go. Semua sekarang kita disosok di konti. Okay, tak nampak apa. Wow. Okay, lewu sebab angin kena muka. Okay, jap. Lambat kena berlindung. Ya, dia bunga kantan. The trail. Lepas awal itu agak spek aku ni. Cuba tepi sikit. Kabus ni. Cik sama-sama. Oh, rasa sama. Cik spek kau sebelum ada wiper kat situ. So, kita orang dah habis pusing-pusing. So, nak pergi jalan-jalan. Nak turun balik lah kan. Lepas tu kita nak pergi breakfast. Jumpa terus kedai breakfast. Kalau Lara nak tunjuk. Cik. Hoi, vlog. Okay guys, sekarang kita orang dah sampai di Lengkuas Cafe. View dia menghadap Gunung Kinabalu. Kejap Ni cafe dia. Ni view dia. Hoi, kaya. Address korang yang adalah tambah selapis. Korang yang aku punya dah banyak hoodie. Korang semua tak ada pinjam. Tak nak berat. Banyak hoodie dekat boleh. Semua senyap je. Di pantai hari tu. Oh. Sakit lah. Bila lah aku nampak puncak ni. Itu dia lagu yang kami pertandingkan. Yang mana anda Kami dengar Radio Sabah. Dapat ujian tertinggi. Ya. Kami akan siar di penghujungnya nanti dalam segmen sekarang ini. Okey, jadi terus bersama dengan kami berdua dengarkan lagu. Kita ada lagu Angkat Kaki. 7.1 kilometer tapi 30 minit. Kalau sampai je dah. Macam mana orang ni dah sampai keluar pula tu. Hello. So hari ni Adris nak room tour. Let's go. So welcome dia pun Okay. Kita orang ada ruang tamu. Ni ada kursi. Okay, lepas tu kita ada 2 katil. Kita kat 2 katil. Okay, lepas tu kita nak bilik. Let's go. Ada luas ni. Boleh main pickleball seorang-seorang. Nampak luas tak? Luas. Okay. Sampai ke belakang. Ada water heater. Jangan kena tipu. Okay. Tapi water heater lah. So sampai sana ada hook. Okay. Lepas tu ada view. See? Yang paling penting ada view. Inilah lah view kami tiap-tiap pagi. Yes. Okay, tu je saja. Thank you. Bye-bye. Semua, sekejap. Hai semua, sekarang ada dekat Strawberry Pharmacy Lau Sabah. Ya Allah, sejuk lah. Oh, angin kuat. Oh, ya Allah. Tak jadi aku nak vlog ni. Tak. Sebut. Asalkan awet. Sekarang kita dekat Strawberry Farm. Yes.
So okay, sebab korang nak pergi boleh, tapi hari ni tak, bukan like kita orang. Ni memang jujur lah. Itu sejuk ni, sejuk gila. Best lah, best. Ada kolam ikan. Lihat kata lagi ni. Kita orang dah habis pool, tapi cuma sekarang hujan. Tapi tak apa. Continue je lagi. Hai guys, setelah 1 jam bawa kereta, kita orang dah nak, baru sampai Kuala Lumpur, melangkap view campsite. Dia tempat camp tapi ada sungai. Itulah, best lah, best. Tak try lagi tapi nak tengok di sana. Ada orang lah tak gambar. Kau nampak aku dah cakap, jangan risau. Kau ni lepas satu-satu. Sekarang kita orang dekat Zaz Coffee tepi laut yang baru dekat sana. Okay. Look at me. Kita dah sampai dekat Zaz Coffee yang baru tu. Ada wifi. Sekarang touch wheel lah. Tapi sekarang kita tengah tu. Hai semua, kita orang penat sebab hari ni lepas habis pergi Kuala Lumpur tu, kita orang terus pergi Plaza Filipina tu, nama dulu, nama baru dia macam Kinabalu, Anjung Kinabalu, bukan lah, tak ingat lah, tapi Kinabalu lah last dia. Anjung lah kan, kat sini ke, kita ingat, kita tak apa, kalau betul-betul lah. Lepas tu kita orang terus balik hotel. Sekarang dah penat, jumpa esok kita ada last day, gonna meet you, bye bye. Hi, good morning. So, dah bangun. Now is 8 semalam check in pukul 12 ni macam pukul 1, pukul 8 pukul 9. Tu ada punya pendapat lah. Tapi macam Thailand lah, ni ada punya fahaman. Orang lain macam tu. So, yes. And now, kita nak pergi breakfast dekat No Cafe. No. Hai semua, so address kita orang dah check out, kami dah check out. Kami nak ke kedai coklat. Lepas tu minta maaf tak ada nak apa tour sebab bilik macam kita orang agak rasa. Hari ni sejuk. Dia dah hujan for the whole day. Now we are scared. Sekarang kami dah sampai di Coco Kingdom, Kota Kinabalu. Dia jual semua jenis coklat. First korang akan disambut dengan explanation yang sangat detail. And then korang dapat taster. And then sekarang korang dekat macam gallery and production punya side. Jadi korang akan nampak dia orang buat coklat semula. Tapi semua orang kat sini. Video kan? Bergerak. Hai semua, kami dah sampai di airport. Jadi I think until right here our vlog, and the rest tak larat kot. Tapi overall best. Sabar best. Kita nak pergi banyak tempat. Dan cuma pun dah sanggup yang macam jalan dia agak adventurous. Tapi tak apa, everything is accessible lah. Cuma tips dia jangan bawa, boleh nak pandu beza, cuma kena bila kata beza tu tanya series ke berapa. Kita orang dapat first series. Bila first series pick up dia lain tau. Kalau dah third series, second fourth series, so dia dah lagi improvise kan. Kau faham kan? So itulah ada ucapan punya nasihat sikit. Kita orang nak naik pukul 8, sekarang pukul 6. Jadi hopefully everything gonna be alright. Itu je semua. Jangan lupa share, like and subscribe. Tak tahu lah, ini untuk memori ada sebenarnya. Tak apa. Bye bye.